untuk memberi sokongan kepada saya adalah sebanyak 118 bahagian. Dah ramai yang nak menyokong saya. Jadi saya akan ada rumah baru. Saya fikirkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Datuk tadi dalam ucapan Datuk dia bagi tahu bila Datuk dipecat ni baru Datuk tengok ramai sebenarnya penyokong Datuk. Ya. Pada program riset hari Sabtu itu, Ni riset tu. saya dapati yang tanda tangan datang untuk memberi sokongan kepada saya adalah sebanyak 118 bahagian. Kemudian mereka dah ada rancangan untuk membubarkan bahagian 1, 2, 3 dan akhirnya saya dah dapat tahu dah melebihi 60 bahagian. Besok lusa ada lagi, kalau saya lah jadi presiden, walaupun saya pengasas parti, kalau dah ramai sangat berhenti ke mana. Ya. Parti ini tidak lagi ada dukungan daripada pemimpin bahagian. Pun kata dia biar sampai dia seorang pun dia akan perjuangkan. Kadang-kadang cakap macam ni adalah semata-mata kerana ego. Ego. Jadi sebab itulah saya minta lah kalau boleh, kita selesaikan bab itu. Kita jangan fikir lagi bab ini. Dah ramai yang nak menyokong saya. Jadi saya akan ada rumah baru. Saya fikirkan untuk kami bincang bersama apakah strategi yang lebih penting untuk kita kembalikan negara kita ini ke mercu kejayaan. Wow. Jadi caranya adalah untuk kita berbincang dengan lebih baik. Saya tak mau lagi fikir masalah ni lah. Ini pada saya kecil dia. Sebab walaupun dia kata dia tak mahu saya jadi ketua pembangkang, saya masih lagi ketua pembangkang. Lepas tu dia kata dia tak mahu saya masuk jadi ahli Perikatan Nasional. Siapa dia yang nak tentukan? Kalau saya jadi nanti apa nak jadi? Saya nak kata, saya nak tanya dia, kalau saya boleh jadi ahli Perikatan Nasional, Itu soalan. apakah beliau akan berhenti? Saya nak tanya. Kalau dia kata dia nak berhenti, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menjadi ahli Perikatan Nasional supaya dia boleh berhenti. Oh. Hebat Itulah tekad Hamzah Zainuddin. Saya rasa itulah kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai presiden, sebagai ahli Perikatan Nasional. Saya rasa sudah pun berada pada tahap moral yang paling rendah. Bagaimana kedudukan ketua pembangkang, sepatutnya Hamzah diketepikan, tapi PAS masih lagi, dan ada 18 orang ahli parlimen bersatu menyokong Hamzah, tanda tangan. So kita tahu bersatu ada 25 kursi ahli parlimen. Selepas dulu ada 31. Selepas 6 orang lari meloncat sokong Anwar Ibrahim, tinggal 25. 18 campur Hamzah 19 orang. Sudah pun dah declare, isytiharkan mereka bersama Hamzah. Itu menjadikan 6 orang saja. So tak ramai yang bersama Muhyiddin. Sesuatu kedudukan seorang yang berada dalam besar bekas Perdana Menteri, sesuatu yang kita rasa sangat dalam politik sangat memalukan. Dan itulah, kita lihatlah sejauh mana tekad si Muhyiddin untuk terus berhadapan dengan Hamzah merebut tempat dalam Perikatan Nasional ni.